Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti dijanjikan, kita bicara berkenaan dengan gambar terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan seorang suspek yang mempunyai rangkaian skam yang terbesar, antara yang terbesar dalam negara kita. Yang banyak diperkatakan oleh orang. Di samping itu berkenaan dengan kenyataan Anwar Ibrahim yang terbaru berkaitan tabung haji, Felda dan kenyataan-kenyataan beliau di dalam kempen di Negeri Sembilan berkaitan perkara itu. Jadi yang pertamanya berkenaan dengan gambar Anwar Ibrahim bersama dengan ketua scam ring yang paling terkenal dalam negara kita ini, yang mana pada zaman Muhyiddin Yassin dulu, suspek ini telah melarikan diri. Di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Ahmed Badur telah mengeluarkan kenyataan bahawa pegawai polis lah maksudnya, telah membocorkan maklumat kepada suspek itu sehingga menyebabkan suspek itu lari kerana dah dapat menghidu bahawa polis dalam usaha nak menangkapnya. Tuan-tuan, 31 Mac 2021, zaman Muhyiddin lah kan tuan-tuan. Zaman Muhyiddin. Masa tu Hamzah Zainuddin lah Menteri Dalam Negeri, kan? Kalau tak silap saya lah. Ketua Polis Negara Ahmed Badur. Ahmed Badur keluar kenyataan media, suspek dah lari kerana maklumat dibocorkan oleh pegawainya. Pegawai yang nama siapa tak tahu tuan-tuan. Kemudian 1 tahun dia hilang lah. Polis cari apa semua. Beliau ini diburu khususnya oleh Ketua Polis Johor lah. Pada masa itu Datuk Ayub Han, Ketua Polis Johor. Di mana Datuk Ayub Han 31 Mac 2021. Hari yang sama juga kenyataan dikeluarkan oleh Ahmed Badur 31 Mac 2021, kan? Ayub Han berkata suspek ini dah lari dengan membawa lagi 8 buah beg. 8 buah beg yang dipercayai berisi 40 juta ringgit. Banyak tu tuan-tuan kan. 8 beg 40 juta ringgit bermakna satu beg 5 juta tuan-tuan. 5 juta kalau note 100. Banyak tuan-tuan, berat. Saya rasa mau 50 kilo jugalah satu beg tu. 5 juta tu. Mau 50 kilo satu beg. Berat dah 50 kilo. Tapi boleh angkat dah, kan? 50 kilo satu beg boleh angkat. Tapi berat dah, mengengkit-ngengkit dah orang cakap nak bawa satu beg tu. Suspek ni bawa lagi 8 buah beg. Tetapi semua jalan telah ditutup. Tetapi mungkin beliau lari di lorong-lorong tikus, kata Ayub Han, kan? Keadaan sedang dipantau, beliau percaya suspek masih ada di tanah air dan masih sedang mengesan. Kata Ayub Han ni pun tuan-tuan. Ayub Han ni kan specialty dia dalam counter terrorism, kan? Dia dapat latihan di USA, di mana antarabangsa apa semualah. Buku dia yang terbaru-terbaru ni pun cerita berkenaan dengan counter terrorism apa semualah.
counter terrorism ini, suspek ni scam ring, dia pun terlibat, dia masuk dalam skop tu lah tuan-tuan. Sebab dia scam orang, bila duit dia dah banyak kan dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Sebab duit dia dah terlampau banyak. Dan rangkaiannya luas. Dia menyewa 48 unit apartmen di Setia Walk, Puchong. 48 unit apartmen dia sewa tuan-tuan. Satu apartmen boleh muat berapa orang tuan-tuan? Kan boleh muat ramai kan? Satu buah rumah boleh muat ramai. Kalau satu rumah muat 10 orang, kalau 48 dah 480 orang. Tuan-tuan bayang punya luasnya sedikit tu punya rangkaian. Nah, kira-kira satu blok tu dia sewa dia punya semua. Kemudian CCTV di situ pun dia yang kawal. Sebab dia dah sewa semua seluruh blok, CCTV pun dia yang kawal. Walaupun bangunan tu bukan dia yang punya kan, dia sewa aja. Yalah sebab duit dah terlampau banyak. BNM, Bank Negara Malaysia mengesahkan di dalam akaun suspek itu ada 40 juta ringgit. Nah, itu yang buat lari 8 beg tu tak tahu duit yang dalam akaun 40 juta ke atau duit yang lain. Tak tahu ni tuan-tuan. Kemudian dia ada 12 rekod jenayah lampau. Antaranya mendatangkan kecederaan, membuat ugutan dan kesalahan berkaitan dadah. Adiknya juga ada kesalahan dadah. Suspek ni tuan-tuan. Dan beliau telah dituduh dengan 26 tuduhan pengubahan wang haram. Sebanyak 36 juta ringgit. Dan beliau tidak mengaku bersalah. Iaitu selepas dia balik lah. Dia Mac 2021 tu dia lari. Itu yang lari tu yang bawa 8 beg kan. Lepas tu April 2022 dia serah diri. Jadi sepanjang setahun tu tak tahulah, mungkin dia tak lari, dia nyorok kan. Dia nyorok dalam negara. Sepanjang setahun tu dia nyorok. Poli cari dia, ketua poli negara cari dia. Ketua Poli Negara pun keluar kenyataan, tuan-tuan bayanglah. Ingat senang ke Ketua Poli Negara nak keluar kenyataan? Susah tuan-tuan. Ketua Poli Johor pun keluar kenyataan kan? Setahun lepas tu dia serah diri. Jadi lepas dia diserah diri, dia pun dituduh lah di mahkamah. Itu tadi 26 pertuduhan pengubahan wang haram. Melibatkan 36 juta ringgit tapi dia tak mengaku. Dia tak mengaku ialah mungkin dia dijamin lah kan. Dia dijamin apa semualah. Pertuduhan tu 12 April 2022 zaman Ismail Sabri Yaakob lah. Ismail Sabri tuan-tuan. Tiba-tiba Disember tu dah Anwar Ibrahim pula Perdana Menteri kan. Jadi banyak orang tak tahu apa perkembangan kes ini apa semua kan. Sebab April 2022, 23, 24, 25, 26. Dah 4 tahun lebih. Apa perkembangan kan? Jadi saya semak lah tuan-tuan kan. Dalam ketimbang ni. Saya dapat pertuduhan kat atasnya digugurkan. DNAA. Tak tahu apa alasan tuan-tuan. Zaman ketimbang lah tu. Digugurkan tu. Pemburuan di zaman Muhyiddin Yassin. Dia serah diri zaman Ismail Sabri. Dituduh di zaman Ismail Sabri. Dilepaskan di zaman ketimbang, tuan-tuan. Tiba-tiba keluar gambar. Tak tahulah gambar tu bila. Saya kurang peksa lah. Tak tahu gambar tu dekat mana dan bila. Kalau gambar tu terbaru 1-2 hari ni, mungkin gambar tu di Pulau Pinang. Sebab baru 2 hari ni ketimbang ada pergi Pulau Pinang, tuan-tuan. Baru ni ketimbang ada pergi Pulau Pinang. Jadi mungkin dia bergambar di Pulau Pinang. Saya kurang periksa lah. Jadi Setiausaha Agung PKR dengan pantas mengeluarkan kenyataan suspek itu bukanlah ahli PKR.
Orang bukan tanya dia ahli PKR ke bukan ahli PKR kan. Orang tanya macam mana pula dia boleh bergambar dengan Menteri Kewangan. Merangkap Perdana Menteri. Itu yang orang nak tahu. Dia ahli PKR ke bukan ahli PKR itu bukan isu. Kalau dia ahli PKR, Puja Saleh cakap bukan pun, kita bukan tahu tuan-tuan. Bukan kita ada senarai ahli PKR. Puja Saleh yang ada senarai. Kalau dalam senarai itu ada nama suspek sebagai ahli PKR, tapi Puja Saleh cakap tak ada kan, kita pun tak boleh tahu. Ini Puja Saleh betul-betul bukan tak tahu reputasi dia. Puja Saleh ni reputasi dia apa tuan-tuan? Badan tanpa kepala, kepala tanpa badan. Kan? Cakap dia mana pernahnya betul. Orang Kuantan ni tuan-tuan. Sebab tu dia pun telah ditolak oleh pengundi-pengundi di Kuantan. Dulu bergila lah nak tutup Laina, bukan main lah Puja Saleh ni tuan-tuan. Berpuluh tahun tu nak tutup Lainas. Takut nanti bayi-bayi di Kuantan tu lahir cacat. Ya, ini berita terbaru apa? Lainan besarkan lagi kawasan dia. Habis, ada orang bayi-bayi di Kuantan tu cacat. Nak tanya Puja Saleh. Mana statistik bayi-bayi yang dilahirkan di hospital besar Kuantan tu cacat atau apa? Puja Saleh kena tunjuklah kepada kita. Kalau orang-orang Rafizi ni memang sangat sakit hati dengan Puja Saleh tu tuan-tuan. Memang sangat sakit hati dah dengan Puja Saleh. Bagi saya reputasi Puja Saleh tu tak berapa baik lah. Kalau dia cakap 10 saya rasa 12 saya tak percaya cakap dia. Puja Saleh ni, walaupun dia pakai kain tudung labur tu tuan-tuan. Bukan pakai kain tudung scarf atau kain tudung bawal, kain tudung apa. Kain tudung labur tu Puja Saleh. Kira kategori orang Pantai Timur juga lah Kuantan kan. Tudung labur tu. Tapi kalau dia cakap 10 perkara, saya rasa yang tak boleh dipercayai itu 12. Memandangkan reputasi dia. Sebab kita dah tengok reputasi dia ni dah 20 tahun. Bukan kita baru tengok dia 2 bulan kan. Dia cakap suspek tu bukan ahli PKR, tak apa dah. Tapi dalam gambar tu dia pakai baju PKR. Bersamaan dengan Anwar Ibrahim pakai baju PKR. Kemudian ada seorang Cina lagi lah. Saya tak kenal lah siapa tu. Tuan-tuan, itu yang ditanya oleh orang ramai hari ni. Kenapa Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan, selaku Perdana Menteri, boleh bergambar dengan suspek? Yang kalau ikut Ketua Polis Negara Amir Badar, kalau ikut Ayuh Han, dia ini ketua sindiket scam. Kita pun tahu Ayuh Han baru bersara tuan-tuan . Ayuh Han baru bersara tak sampai seminggu saya rasa. Bersara sebagai timbalan Ketua Polis Negara kan. Ayuh Han bersara aja. Kawan tuan-tuan nak bergambar dengan ketua sindiket. Ini perkara yang menimbulkan persoalan. Kenapa masa Ayuh Han timbalan Ketua Polis Negara dia tak nak bergambar? Ayuh Han bersara baru 4 hari saya rasa tuan-tuan . Baru 4 hari ni Ayuh Han bersara. Gambar tu saya rasa baru 2 hari. Bermakna 2 hari je atau 1 hari lepas Ayuh Han bersara, dia pun bergambar dengan Anwar Ibrahim. Kenapa? Saya rasa bukan rakyat je nak tahu, Ayuh Han sendiri pun nak tahu. Sebab Ayuh Han kejar kawan ni dah lama. Sejak 2021. Ketika menjadi Ketua Polis Johor lagi, Ayuh Han dah kejar dia. 2021 dia lari. Bawa lagi 8 buah beg. 2022 dia serah diri. Dituduh di mahkamah. Zaman Ismail Sabri pun dia dapat jaminan. Kemudian Taman Ketimbang, semua pertuduhan berapa? 26 pertuduhan tu digugurkan. DNAA tuan-tuan. Jadi Peguam Negara nak kena jelaskan kenapa pertuduhan itu digugurkan.
Menteri Kewangan kena jelaskan kenapa. Lepas tu, yalah. Nombor satu, kenapa digugurkan? Dan nombor dua, kenapa Menteri Kewangan boleh bergambar dengan ketua suspek? Ketua sindiket. Sekarang banyak orang tak tahu kes tu apa perkembangan. Sebab tak masuk berita sangat tuan-tuan ini benda. Tidak diwar-warkan. Tak seperti kenyataan yang dibuat oleh Amir Badur, tak seperti kenyataan yang dibuat oleh Ayub Han dulu 2021 kan, semua orang tahu berita tu. Tapi bila digugurkan senyap-senyap. Inilah tuan-tuan. Nama ketimbang. Itu sebablah kalau kita nak cari siapa macam mana, siapa yang simpan asid muka Faisal Halim, sampai sekarang tak jumpa. Siapa yang suntik anak Rafizi dengan cecair kan? Mana jumpa sampai sekarang tuan-tuan. Ketimbang ni zaman dia lain macam. Zaman luar biasa tuan-tuan. Bukan setakat luar biasa tapi luar tabi'i. Itu sebab dia nama ketimbang. Dia luar tabi'i. Jadi semua orang menuntut ketimbang, jelas sekali lah kenapa. Dia bergambar ketua suspek, ketua sindiket. Kenapa dia gugurkan pertuduhan itu? Jangan pergi ceramah baca Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Pergi ceramah Negeri Sembilan baca ayat yang sama, pergi Pulau Pinang baca ayat yang sama, lima taqulu ma la taf'alun. Pergi Johor baca ayat yang sama, lima taqulu ma la taf'alun. Pergi mana-mana baca ayat yang sama tuan-tuan, padahal dia lah yang terpaling tuan-tuan. Dia lah yang terpaling. Dia cakap nak pembantaian Rasulullah lah, apa benda lah. Kan? Ni rule of law lah apa semua. Tapi dia boleh bergambar dengan ketua sindiket. Tapi dia boleh menggugurkan semua pertuduhan ke atas ketua sindiket. Kemudian bergambar pula dengan kawan tu. Tuan-tuan, kalau dia bergambar tu tempat orang ramai, itu lain cerita tuan-tuan kan. Ada orang ramai tengah lalu lalang apa semua, dia bergambar. Kadang-kadang orang minta nak selfie. Datuk Seri, selfie sekejap kan. Kita faham lah tu. Maknanya orang ramai keliling lalang ramai, belakang muka orang. Memang susah lah nak elak orang nak minta selfie kan. Tapi ni tak ada, gambar tu dia 3 orang aja. Gambar tu dia 3 orang, dia menunjukkan mesej yang jelas kepada kita. Bahawa ketua suspek itu mendapat layanan istimewa dari Menteri Kewangan. Menteri Kewangan yang selalu baca ayat Quran, lima taqulu ma la taf'alu. Sama juga seperti apa? Di dalam Bible. Bible cakap apa tuan-tuan? Practice what you preach. Practice what you preach. Amalkan apa yang engkau dakwahkan. Engkau suruh orang buat baik, tapi engkau buat jahat. Macam itu. Kenapa? Kalau engkau suruh orang buat baik, engkau pun kena buat baik. Jangan engkau suruh orang buat baik, tapi engkau buat jahat. Macam ada bomo dekat Negeri Sembilan, saya dengar tuan-tuan. Kan? Dia rawat perempuan, dia cakap apa? Dekat bawah dada perempuan tu ada jin. Tak cukup ada jin kat bawah dada perempuan tu, dekat kemaluan perempuan tu pula pun ada jin juga. Tersumbat dia tu ada jin. Perawat Islam tu lah di Negeri Sembilan, saya dengar tuan-tuan yang terbaru ni. Dekat bawah dada perempuan tu ada jin, dekat kemaluan perempuan tu ada jin. Sebab dia nak pegang benda tu, dia cakap lah ada jin. Ini style bomo zaman sekarang, zaman ketimbang tuan-tuan.
Sama jugalah dengan nama Allah yang seorang tu. Baca ayat Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Samalah dalam Bible pun. Practice what you preach. Buat apa yang kau suruh orang buat. Jangan kau suruh orang buat baik tapi kau buat jahat. Sama dalam Quran pun, lima taqulu ma la taf'alun. Allah Ta'ala soal kita balik. Kenapa kau bercakap benda yang kau tak buat? Kau suruh orang buat baik tapi kau buat jahat. Kenapa? Pergi sana baca ayat Quran, pergi sini baca ayat Quran, pergi sana baca ayat Quran. Kadang-kadang buat pula perbincangan berkenaan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Pergi ceramah sana ceramah sini petik pula nama Syekh Daud Abdullah Al-Fattani. Dia main sedap mulut dia aja sebut tuan-tuan kawan tuan-tuan seorang ni. Dia kau sedap mulut dia cakap. Kalau cakap tu mengalahkan orang Arab. Tiba-tiba bergambar dengan ketua sindiket. Ketua sindiket tu dah elok-elok dituduh zaman Ismail Sabri 26 pertuduhan. Tiba-tiba dia gugurkan. Tapi kita sendiri tak tahu apa alasannya dia gugurkan tu. Ini zaman ketimbang tuan-tuan. Kalau menjerit atas pentas, bagi dia lah nombor satu. Melayu mana? Melayu mana? Kata Ihsan Jalil pun dah rambut tak bersikat kan. Dia nak sikat macam mana tuan-tuan, rambut dia pun jarang-jarang. Kan? Rambut dia pun jarang-jarang, nak sikat macam mana? Patut dia lah pakailah jelly ke tepek-tepek lah sikit kan. Pakai minyak tebal, minyak India Aminah tu. Kan dulu ada minyak Aminah tu tuan-tuan yang warna hijau tu. Tahu tebal-tebal sikit. Tepek-tepek sikit. Barulah kena tiup angin pun tak merebang gitu. Tak pun pakai tenco kan. Budak-budak sekolah dulu pakai tenco tuan-tuan. Dia warna hijau juga. Tenco tu buatan USA. Pakai banyak-banyak. Tapi masalahnya kan pakai banyak kan dah. Kena panas sikit dah meleleh, dah berminyak muka. Melayu mana? Melayu mana? Tuan-tuan. Melayu yang sakau. Melayu yang telah dihukum. Ingin diangkat kembali. Ketimbang kalau bercakap ikut sedap dia lah tuan-tuan. Kejap kan baca ayat Quran. Masalah lah negara kita kalau begini. Dia dah gugurkan kes kawan tu satu. Dia boleh bergambar pula dengan kawan tu. Itu kes Faisal Halim kena simbah asyik belum selesai. Kes anak Rafizi kena suntik cecair belum selesai. Masalah lah tuan-tuan kalau macam ini. Itu sebab dalam Injil kan ada berkata practice what you preach. Kau suruh orang buat baik, kau buat baik. Kau cakap nak perangi rasuah, jangan kau pula kawan dengan orang yang rasuah. Kau nak cakap kau nak merangi penyelewengan, jangan kau pula kawan dengan ketua orang yang menyeleweng. Kan? Itu yang rakyat dah tengok. Bukan kau cakap tak suruh berfikir. Lepas tu baca ayat Quran, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kau tak suruh berfikir, kata Allah Ta'ala. Dia baca ayat tu, padahal ayat tu tanya diri dia sendiri. Tapi dia baca depan orang ramai seolah-olah dia lah ini sekarang yang paling warak sekali. Padahal ayat tu tuju kat batang hidung dia. Kenapa kau cakap tak serupa bikin? Allah Ta'ala cakap. Dia yang baca ayat tu, dia yang cakap tak serupa bikin. Tapi dia baca ayat tu depan orang ramai seolah dia lah imam besar.
Tuan-tuan, ini masalah dalam negara kita lah. Masalah dalam negara kita. Baik. Itu saya rasa Kem Rafizi banyak bicarakan perkara ni lah. Saya malas nak sebut nama pun saya malas lah tuan-tuan. Ini ketua scam ni yang bergambar dengan Anwar Ibrahim ni. Kemudian di apa pula, dilindungi pula oleh Puja Saleh. Saya malas lah nak cara benda-benda ni. Biar geng-geng Rafizi je lah jelaskan kepada tuan-tuan macam mana. Kalau nak agak geng Hasbi muda, nak agak geng Mat Sabu, nak persoalkan perkara ni memang tidak lah tuan-tuan. Mat Sabu tu apa bendanya sangat kan. Mujahid Yusof tu apa bendanya. Apa jenis manusia tu, Khalid Samad tu, tuan-tuan Hatta Ramli, Zulkifli Ahmad tu apa benda kualiti manusia tu. Nak cerita benda-benda ini kan, baik dia duduk senyap-senyap. Dia mana berani lawan ketimbang. Kan baik-baik jadi menteri, terus hilang jawatan menteri. Jadi apa, senyap-senyap sudah lah. Mak Sabu pergi macam ramah cerita pasal kena buang daerah kat Kuala Pilah. Saya ingatkan dia cerita sekali dah habis lah rupanya. Seminggu lagi cerita lagi kena buang daerah kat Kuala Pilah. Kan kau dah tak ada cerita lain ke Mak Sabu? Kan? Dah tak ada cerita lain Mak Sabu ni tuan-tuan. Itu hari masa penamaan calon atau dekat-dekat penamaan calon tu dia cerita dia kena buat daerah Kuala Pilah. Cerita pergi Istana Negeri Sembilan ni layan istimewa, dapat makan tengah hari, duduk istana sangat lama lah, itu ini zaman Tuanku Jaafar lah ini. Habis alih-alih saya buka berita ini hari, cerita yang sama juga. Saya berfikir wartawan ni benda dah 7 hari punya kau buat balik ke, atau memang betul-betul Mak Sabu baru ucap baru 1 hari ni. Kan? Cerita lain-lain. Orang nak tengok polisi. Orang nak tengok plan. Bukan nak cerita kau kena buang daerah sama Mahathir kan. Dia kena buang daerah sama Mahathir tuan-tuan. Tapi dia juga sokong Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Apa jenis orang Mak Sabu tu? Dia kena buat daerah dengan Mahathir di Kuala Pilah selama 2 tahun. Tapi 2018, dia juga sokong Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Bila Mahathir letak jawatan, dia yang dulu pergi rumah Mahathir. Suruh Mahathir jangan letak jawatan. Ini apa jenis orang Mak Sabu ni, saya nak tanya tuan-tuan. Apa jenis manusia itu? Kan? Jadi masa sudah 28 minit tuan-tuan dah. Kita belum cerita lagi berkenaan Felda Tabung Haji ni. Belum cerita. Ketimbang ada cerita baru 1-2 hari ni. Tuan-tuan. Saya dah letih juga bercakap ini. Berkenaan kawan tuan-tuan ni. Kan? Felda Tabung Haji ni, kita sambunglah video lain lah tuan-tuan. Letih juga dalam cakap ni tuan-tuan. Letih cakap ni. Sebab kita kalau berbual kat kedai kopi 3 jam pun tak penat tuan-tuan. Sebab kita berbual santai-santai, relax. 2 hala berbagai hala kan. Tapi kalau buat konten ini tuan-tuan, penat. Kita cakap satu hala, kemudian dengan penuh perasaan. Itu sebab penat. Kalau cakap santai-santai tak penat. Ini Felda Tabung Haji, e-fishery. Saya dapat maklumat terbaru. Baru sebentar tadi, tengah malam tadi. Saya tengok apa benda ini, cerita ini. Ada maklumat penting yang Anwar Ibrahim takut nak beritahu kita mengenai e-fishery ni. Itu saya nak gelarkan dia pada pagi ini. Anwar Ibrahim itu adalah Menteri Kewangan paling penakut di Asia. Sebab dia tak beritahu kita kedudukan dia sebenar. Nama firma tu, yang dia kata internationally recognized,
Audit firm tu. Dia tak beritahu kita sampai sekarang. Tapi saya dah dapat jawapan tu pada tengah malam ini tadi. Walaupun Anwar Ibrahim bercakap dia dalam Dewan Negara. Walaupun Anwar Ibrahim bercakap dalam Dewan Rakyat. Dua-dua dewan dia bercakap. Berkenaan e-fishery ni. Berkenaan kerugian kuok. Tapi dia gagal memberitahu apakah nama yang disebut itu internationally recognized firm. Audit firm kan. Dia gagal beritahu kita sampai sekarang. Tapi saya dah dapat jawapannya. Nah, kita sambung dalam video berikutnya. Sekian. Terima kasih.